Jika nak bagi kita satu tips macam mana kita nak kurangkan harga insurans kereta baru untuk tahun pertama kalau you ada kereta lama yang atas nama you. Contohnya kereta lama you dah pakai lebih 6 tahun dan tak pernah ada claim insurance, so you ada NCD, nama dia no claim discount 55%. So NCD ni korang boleh transfer ke kereta baru. Walaupun kereta lama you tak ada jual, tapi you still boleh transfer. Cuma yang kereta lama punya NCT dia akan jadi kosong balik lah. Okay, yang kereta baru terus first year dah 55%. Kat situ you tak boleh jimat separuh untuk harga insurans. So, apa yang kita kena buat? Kita kena withdraw NCT dari kereta lama. So, kalau kat withdraw ni ada pembayaran untuk bayar balik dekat insurans kereta lama. Sebab apa? Sebab masa kita renew insurans kereta lama, kita bayar setahun punya period. Tapi ni kat tengah-tengah kita tarik keluar diskaun dia keluar, maksudnya ada berapa bulan yang kita tak pakai dia punya diskaun tu, kita kena pulang balik. Tapi kalau kira-kira macam mana pun you akan lagi berbaloi lah, sebab kereta baru dia punya submission akan ikut harga kereta, kecuali you punya kereta lama tu harga lagi mahal pada kereta baru lah, itu tak berbalik. Kalau you punya kereta lama value tu dah rentang pada kereta baru, so you tarik NCT tu mesti berbaloi. So untuk mana yang ada nak tambah kereta kedua, ketiga, boleh roadshow Wiko uruskan A to Z untuk korang, dari withdraw NCD, lepas tu dari buat loan kereta, semuanya Wiko akan settle. Korang hanya roadshow Wiko sahaja. Sekarang ni pun ada promotion, ada ready stock untuk kereta Toyota. So apa yang nak tahu lagi, komen je dekat bawah ataupun WhatsApp Wiko lagi cepat reply. Bye.